Hari ni ada topik menarik, spek EFI Tapau RZ. Assalamualaikum dan salam sejahtera kepada sahabat-sahabat CDT. Okey guys, hari ni ada topik menarik, okey. Spek EFI Tapau RZ. Jadi CDT akan kongsikan resepi. Okey. Jadi kita akan pandang kiri kanan tu untuk keselamatan. Okey. Okay, jadi kita berjaya melintas. Okay, apabila sahabat melintas, pastikan pandang kiri kanan betul-betul lah. Okay. Okay, jadi kita sekarang KCDT berada di Bandar Pusat Jengka. Okay. Ini bandar baru ni, depan Shell Petronas. Okay, jadi spek yang KCDT nak kongsikan, seperti yang sahabat nanti-nanti kan. Okay. Jadi spek ni boleh main dengan RZ. RZ standard lah. Okay. RZ standard pun 1718 lebih kan. Jadi kita boleh main dengan RZ. Okey. Okay, spek ni boleh main dengan RZ. Jadi sahabat nak tahu tak? Siapa nak tahu komen cepat-cepat. Komen bawah ni nak tahu. Okey. Jadi untuk main dengan RZ ni, okey, sahabat yang pertama apa yang sahabat perlu buat adalah sahabat pakai blok saiz 62mm, okey. Dan seterusnya sahabat jack 3mm, okey. Crankshaft pakai crankshaft custom W125, okey, tanam tembaga, okey. Padu-padunya, okey. Yang seterusnya sahabat kena pakai bearing racing, okey. Kena pakai full set. Tak boleh pakai standardnya, okey. Kita nak bagi pusingan lagi laju. Baru boleh main dengan RZ, okey. RZ standard dah. Jangan pakai lagi main dengan RZ Jet Road. Memang tak dapat dah. Okey. Jadi main dengan RZ standard, yang betul-betul standard, tak usik apa-apa lagi, boleh lah main. Okay, jadi sahabat pakai bearing full set racing. Kalau sahabat pakai bearing standard, lambat sikit lah untuk torque tu buka. Dia tak boleh cepat, torque pun jadi tak berapa kuat lah. Okay, two stroke ni seperti yang sahabat tahu, nampak Panther Jerung tadi. Tu stroke tu, PAR. King CDT pernah pakai Panther Jerung tu, okey. Panther Jerung original. Memang tu stroke ni seperti yang sahabat tahu, memang pick up dia, power dia memang padu lah, okey. Sebab dia tu stroke. Jadi pergerakan pembakaran semua cepat. Okey. Jadi kalau nak main dengan two stroke ni, memang kena buat mesin tu betul-betul lah. Okey. Kalau tak buat betul-betul, janganlah main. Okey. Nanti malu kan. Bearing racing full set. Baru padu pusingan dia, laju. Dan seterusnya sahabat pakai cam custom CDT spek 62, okey. Blok pun kena pakai blok 62mm yang jenis tahan panas lah. Okey, pilih yang tahan panas. Dan seterusnya pakai head racing, okey. Head racing spek 62, okey. Yang sesuai untuk spek 62 supaya pick up dan top tu dia boleh pergi, okey. Jadi benda-benda macam tu penting lah. Jadi nak tahu lagi apa? Spring. Dulu KCDT ada cerita pasal spring. Spring pakai 6 terus. Okey, pakai 6 spring. 6 spring custom yang keras padunya. Kalau nak order boleh terus di WhatsApp ataupun di Shopee CDT 01890178832, okey. Jadi kalau sahabat tukar perkara-perkara itu penting lah. Macam CDI, okey. CDI kalau siapa nak tempah boleh tempah CDI Cozy, siap mapping letak-letak, okey. Jadi yang tu akan berikan kepaduan lah pada motor sahabat, okey. KCDT belanja tarik sikit.
belanja sikit-sikit, okey. Yang tu King tegak badan, okey. Tak out throttle straight. Pulas lepas, okey. Pocket pun kena kecil lagi nak ikut kan. Tapi King pakai 1627 sebab King pakai sport rem. Lepas tu King memang biasa naik 2 orang lah, okey. Siapa yang tengok video King yang lama-lama, memang King banyak naik 2 orang, okey. Sebab apa? Sebab dulu-dulu kan, zaman King dulu dah memang hari-hari seorang. Macam sahabat sekarang ni, yang mana seorang-seorang, insya-Allah dipanjangkan umur akan berdua, okey. Yang faham-faham lah, okey. Kalau jodoh tu sampai, insya-Allah boleh berdua, okey. Jadi setakat ini saja perkongsian King ni. Berjumpa lagi di video yang akan datang. Jangan lupa solat dan baca Quran. Jika belum subscribe, boleh tekan subscribe, like, komen dan share yang terbaik, okay? Berjumpa lagi di video yang akan datang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.